Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال صدق نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis yang dirahmati Allah, sahabat saya Ustaz Azizi, urus dia program ini, seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah. Amma ba'd. Pertama yang rasa sama kita panjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Dan saya memohon maafan kerana tak sompek. Kata orang Islam tak sompek. Kata orang Perak ni tak dan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu subuh kerana saya tersilap jangka. Nah, saya baca keadaan resident ni tak tengok spring. Jadi saya dah lajak pergi ke tolak. Saya tengok tak ada apa, siapa pun tak ada, tengok gelap kan. Sunyi sopi tak ada orang. Kau nak dia kata. Jadi saya pun telefon saat jadi. Rupanya bukan di sana, di sini. Masuk sini pun ya, dengan keadaan yang gelap gulita, tiada sinaran bulan. Saya pun tawakal Allah lah bahawa ya, alhamdulillah, ini sebenarnya kali pertama saya masuk ke tempat ni. Ya, walaupun saya dah tinggal di Perak ni semenjak tahun 2008, tapi ini kali pertama saya masuk ke Pedar Resident Hot Spring. Tempat yang bagus, yang okey. Memang ya, saya berkira untuk melihat apa package yang ada untuk kita bawa pula orang kita datang ke sini ya, daripada PDRM ya. Begitulah keadaannya ya. Walaupun tadi dah terangkan sedikit oleh pengurusi, memang saya berasal dari Seremban Negeri 9. Dulunya saya bekerja di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9 di Pejabat Agama Daerah Tebu sebagai Imam Masjid Daerah. Wah, tu mungkin tuan-tuan bila tengok oleh Allah macam mana Ustaz ni jadi imam ya. Jadi tak apalah ya. Tak mungkin ada rezeki lain agaknya, insya-Allah pada masa yang akan datang.
Dan kini saya menjadi pegawai hal ehwal agama Islam di dalam bahagian agama dan kaunseling, ataupun ringkasannya BAKA, BAKA. Jadi orang kata ni baka baik ni. Memang baka baik pun. Jadi saya bertugas di sana di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak sejak tahun 2008 hingga kali ini dah masuk tahun yang ke-6. Saya berada dalam Polis Diraja Malaysia dan dah mengenali sedikit sebanyak di luar dan di dalam tentang Polis Diraja Malaysia ni. Dan tugas kami ni ialah menjalankan program-program agama di dalam pasukan Polis Diraja Malaysia, dan ianya bukanlah satu benda yang mudah. Dan tajuk yang diberi oleh Ustaz Azizi ni sebenarnya dah banyak kali dah saya bagi kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota polis berkenaan dengan tanggungjawab dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat rahimakumullah, Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang dibaca sebentar tadi, mafhumnya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu. Jadi memang Allah Ta'ala suruh kita bekerja. Kerana kita bekerja itu adalah salah satu daripada rutin kehidupan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Kita duduk di atas muka bumi ni bukannya 24 jam seronok-seronok tengok bola Ed Mama, bukan kita menonton kilauan emas, melihat Mio menjadi orang kotai, bukannya sekadar kita menonton Raja Lawak, melihat Josan, Peace Yo, bukannya sekadar kita melihat filem-filem yang terbaru ni, Semangkan Bikers Kental. Ustaz tengok wayang lah, wayang tengok kat rumah lah, beli kalau CD beli tengok lah kerana filem itu adalah satu medium dakwah, menyampaikan mesej-mesej yang ada kepada masyarakat. Terpulanglah kepada pembikin filem itu bagaimana untuk sama ada nak mengajak masyarakat mendekati agama Allah ataupun mengajak masyarakat menjauhi agama Allah. Jadi kita kena positif dari situ. Jadi tetapi kehidupan kita bukan setakat itu. Bukan itu saja sebenarnya. Walaupun Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat lain bahawa dunia ni la'ibun wa lahwun, dunia ini adalah tempat main-main dan tempat senda gurau. Memang cuma tuan-tuan puan bayangkan kalau kita dalam kehidupan ni serius, daripada mula bangkit tidur sampai nak tidur balik, tak senyum langsung, tak senyumlah sampai macam-macam rayahan pun cakap senyum, apa ni, senyumlah, tu rehan. Kalau nak kilau pula, senyumlah ahai Cik Mek Molek, pasal makmur dia masom je, bila nak pinang aku ni, tak kena pinang. Jadi si teruna nak memujuk saudara, senyumlah, senyum ahai Cik Mek Molek, sebut Cik Mek Molek senyum. Jadi memang Allah Ta'ala menerangkan dunia ini adalah tempat kita bermain-main, tempat kita bermain dan tempat kita bersenda gurau. Macam dalam satu filem lama, bila sebut benda tu, kalau kita tengok balik dia double meaning. Dalam satu filem lama, Dr. Rushdie, dia kata apa? Tempat jatuh dia naik ni, kalau pula tempat main, dia kata Pak Wu dengan Mak Wu gelap. Faham dah tu double meaning tu kan. Memang Allah Ta'ala mengatakan dunia ini tempat mainan dan senda gurau, tetapi Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW menyatakan kepada manusia, bekerjalah kamu, kerana dengan bekerja itulah kita dapat meneruskan kehidupan. Dengan bekerja itulah kita dapat mencari rezeki untuk diri kita. Kalau yang bujang, ramai bujang tak? Tengok muda-muda, kata orang putih muda-muda, kata orang parit muda-muda belakang. Belum kahwin lagi. Tapi kalau kota jangan sebut ikut logat parit, bahaya. Tengku mah kau jaga. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan. Rasulullah SAW diarahkan, diperintah oleh Allah SWT menyuruh kepada kita supaya bekerja.
Tetapi dalam kita bekerja itu, Allah Ta'ala menerangkan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka nanti akan melihat kepada kamu kerja-kerja kamu itu. Siapa yang melihat? Pertamanya Allah SWT melihat. Itu tentu kan, wallahu ya'lamu ma tasna'un kan. Kalau khutbah Jumaat semalam dah, ibadallah, di ujung tu wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ujung sekali mesti ada. Dan Allah Ta'ala melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala lihat. Ya, ini bukan pesan pada tuan-tuan, ini terutama pesan pada diri saya. Sebab saya pun bekerja juga. Allah Ta'ala melihat kita ni tuang ke, kan, jiwos ke, kan, tendang ke, tendang masuk, tendang keluar. Betul lah pukul tumbuk masuk, tumbuk keluar. Tak betul ke? Punch in, punch out. Kalau terjemahkan, punch in, tumbuk masuk, punch out, tumbuk keluar. Tak betul ke tu? Kan? Tapi jangan tuan-tuan tumbuk pula mesin punch card tu. Ustaz kata suruh tumbuk masuk, tumbuk keluar. Tu istilahnya punch in, punch out kan? Allah Ta'ala melihat kita macam mana. Adakah kita bekerja itu nawaitu kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kita bekerja itu kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, maka kita dapat dua. Kita dapat dunia, habuan dunia, dan kita dapat habuan akhirat. Habuan dunia, gaji. Di manakah kau gaji? Kenapa kau begini? Hanya datang sebulan sekali. Tu gaji memang betul, datang sebulan sekali. Walaupun adalah bunyi-bunyi kata payahlah gaji pada penyawat awam ni minggu-minggu. Dalam setahun ada 52 minggu. Sedangkan kita dibayar gaji bulan, 12 bulan, 12 kali 4 berapa? 48. Dalam setahun ada berapa minggu? 52. Ya, nampak ada cadangan tu. So bayar minggu-minggu kan. Tapi gaji kita bukan yang macam gaji Cristiano Ronaldo ataupun gaji Lionel Messi. 100,000, 200,000 pound seminggu kan. Gaji kita tu kalau bahagi minggu-minggu lah. Kata orang 9 Saudi kan. Itu habuan